hari ni akak cuma nak mayam-mayam je. Kalau kita setakat masak satu ekor tu tak payahlah nak blender pula lagi lain. Mayam ni pun dah cukup dah. Sedap dah rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masak macam dalam kenduri tu, kuantiti yang banyak tu, yelah kita tengah daripadanya kita mayam, setengah daripadanya kita blender. Ini kita nak masak setakat satu ekor. Jadi kita mayam-mayam je, bubuh je bawang tu banyak-banyak. Okey dah rasa dia. Okey, kita tunggu sampai dia garing sikit lah ataupun kekuning-kuningan. Masak kari. Cuma hari ni kita masak kari bercampur dengan ubi badak ni lain sikit rasa dia. Tak tahu macam mana. Jadi kita pun buatlah nak tunjuk dengan kawan-kawan. Sedap ke tidak? Kari tu macam biasalah bahan-bahan dia. Macam kari yang lain tu. Okey, dia nak kuning-kuning ni. Akak dia sukalah kalau kata dah nak kuning-kuning bawang tu baru nak masuk kari. Daun kari setengah orang tu dia masuk je sama dengan bawang tu. Tak usah sebenarnya. Boleh je. Jadi kita masuk daun kari. Kalau ada banyak lagi bagus. Wangi bau dia. Okey, kita tunggu sampai dia garing sikit. Tunggu sampai daun kari tu pun garing. Baru kita masukkan. Okey, kita masukkan kari. Dah betul-betul pecah minyak. Ini 2 kali ni. Bermula dia pecah minyak dah. Kemudian kita tambah air lagi sekali. Kita bagi dia pecah minyak balik. Itu memang betul-betul masak lah. Kemudian kita masukkan ayam. Dan kita masukkan terus sekali lah ubi badak ni. Kita masukkan sekali. Jangan tambah air atau apa. Kita pakai je air ayam ni. Kemudian bila dia dah sebati, baru kita masukkan santan. Kacau saja. Biar seketika. Biar apa? Air ayam tu keluar dulu. Ni pun dia dah macam nak sebati lah. Tunggu dulu. Jangan kita bubuh apa-apa. Biar sampai dia kecut dengan air dia tu. Okey. Dalam kari ni akak suka nak bubuh kerisik sedikit. Kerisik ni dia sebab dia beku dalam ni. Dalam peti ais. Jadi kita bubuh dalam 2 sudu. Tak banyak lah. Sikit je. Kemudian ni daun pandan untuk mewangikan dia. Okey. Nampak layarnya ayam kita ni dah kecut. Nanti kita bubuh santan ya. Lepas tu kita masukkan santan.
Okey. Untuk nak memedaskan sikit kari kita ni, akak sukalah nak masukkan sedikit cili merah. Cili ni kita rendam dahulu tau. Sebab kalau cili yang cantik macam ni, dia sambung racun tu kita tak tahulah sehari berapa kali kan. Jadi kita rendam dulu. Kalau boleh rendam dengan air garam. Kalau tak ada nak buat air garam pun kita rendam itu dalam 10 minit, 20 minit. Baru kita masukkan dalam masakan kita. Bahaya sekarang ni. Kalau kita tengok cara dia tanam tu memang takut. Dia sembuh racun macam air hujan. Okey, kita tengok ubi dia. Ubi dia pernah lembut. Baru kita masukkan garam. Okey. Kita masukkan satu dulu. Kemudian kita masukkan serbuk perasa Pak Haji Ajinomoto. Okey. Kacau. Tekat dah ni kan. Bila kita masukkan cili tu, cili merah ni, dia bau cili tu. Sedap tu. Ayam kita pun dah masak. Lepas tu, ubi kita pun dah empuk. Okey, mari kita rasa. Sedap dah. Sekejap lagi. Ni macam ni. Okey, kita ambil ubi badak kita ni. Masukkan. Ayam. Masukkan. Cili. Masukkan. Lagi apa? Sikit lagi ayam. Okey. Jadi, kari ayam bersama dengan ubi badak kita telah pun siap. Kita berkongsi-kongsi resipi masing-masing cara. Okey, kepada yang menonton jangan lupa tengoklah, komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.